Hari ini saya akan membeli makhluk laut paling berbahaya di web gelap. Daripada jerung hingga ikan batu berbisa, belut raksasa, makhluk asing sebenar, dan banyak lagi haiwan gila lain yang akan mengejutkan anda. Dan misi saya adalah untuk memelihara semuanya sebagai haiwan peliharaan baru saya. Ya, ini mungkin bukan idea yang baik. Tapi kalau kita nak buat juga, kita perlukan tempat untuk letak semua makhluk laut ini. Sebab itulah saya tukar garaj saya jadi bilik ikan yang besar, penuh dengan pelbagai jenis akuarium. Dan sekarang satu-satunya perkara yang tinggal untuk dilakukan ialah memenuhi bilik ini dengan haiwan air laut paling gila yang kita boleh jumpa di web gelap. Dan kita sudah pun terima package pertama kita. Begini, saya pesan kotak ini kira-kira seminggu lepas. Dan satu-satunya perkara yang laman web itu kata ialah ia adalah makhluk asing sebenar. Tapi ia tak nyatakan apa sebenarnya. Jadi saya rasa satu-satunya cara untuk tahu ialah dengan membukanya. Aduh, saya sangat gemetar. Oh, saya nampak bag, okey. Kita tak kena tipu. Apa benda ni sebenarnya? Ya Allah, okey. Memang betul apa yang mereka kata. Ini memang makhluk asing. Nampak sangat pelik. Saya langsung tak tahu apa benda ni. Sangat berlendir. Ya Allah, ia macam satu ketulan besar. Apa benda tu korang? Sekejap, ada satu lagi bag dalam ni. Tak mungkin, korang. Cuba tengok ni. Kita ada satu lagi dalam ni, tapi yang ni hitam sepenuhnya. Sekejap, kenapa mereka hantar dua? Saya cuma pesan satu saja. Maksud saya tak kisah pun. Benda ni memang menarik. Sekejap, ada nota sekali. Mungkin nota ni boleh beritahu saya apa sebenarnya benda-benda ni. Nikmati makhluk asing peliharaan baru anda. Itu saja. Itu saja yang tertulis. Jadi, tanpa tahu apa benda ni, saya pun masukkan saja ke dalam akuarium. Dan korang, memang tak boleh yakinkan saya yang ini bukan makhluk asing. Maksud saya, tengok saja cara mereka bergerak. Tapi walaupun package pertama ni memang pelik, kita kena beli banyak lagi kalau nak penuhi seluruh bilik ni. Dan sebab kita beli benda ni dari web gelap, tak ada jaminan sama ada kita akan kena tipu atau makhluk laut ni akan sampai hidup-hidup. Baiklah, saya baru saja buat dua lagi pesanan dari web gelap. Satu untuk belut misteri yang boleh membesar sehingga 6 kaki panjang. Dan satu lagi ialah kotak misteri makhluk laut yang jarang ditemui. Sekarang, saya tak tahu seberapa jarang makhluk laut ni. Tapi memandangkan kotak tu berharga $1,000, mungkin semuanya jenis yang kita tak pernah tengok pun sebelum ni. Dan selepas beberapa hari menunggu, saya terima salah satu bungkusan. Korang, saya rasa inilah kotak misteri tu. Sejujurnya, saya tak sangka benda ni akan sampai. Tapi ia memang sampai dan ia berat. Oh ya Allah, saya nampak banyak ikan korang. Wah, tengok yang ni. Ada pelekat amaran bahaya dekat dia. Ikan ni memang nampak gila betul. Saya tak pernah nampak benda macam ni, tapi nampaknya dia memang berbahaya. Jadi, kita kena sangat berhati-hati. Jadi, saya cepat-cepat pakai sarung tangan dan saya berjaya keluarkan dia dari bag tu. Dan selepas saya tengok dengan lebih dekat, saya sedar ikan ni berbisa dan ia ada duri yang sangat tajam di seluruh badannya. Okey, itu memang agak menakutkan. Hara-hara ikan lain dalam ni tak berbahaya. Oh, kejap. Saya rasa saya tahu apa tu. Tak sangka korang. Tengok tu. Kita dapat seekor ikan buntal kecil. Saya rasa ini dipanggil ikan buntal landak dan ia boleh jadi sangat besar. Tapi yang ni masih anak kecil je. Lepas tu tinggal satu bag je lagi dalam kotak tu dan di dalamnya ada ikan paling pelik yang pernah saya tengok. Ya Allah korang, saya rasa ikan ni ada kaki. Saya tak gila kan? Benda ni memang betul-betul ada kaki. Nampak macam ketam dengan ikan dapat anak. Saya tak pernah tengok benda macam ni. Saya pun cuba nak cari tahu apa benda ni. Jadi saya cari ikan yang ada kaki dan memang betul saya jumpa. Nama dia ikan robin laut. Dan tak macam ikan lain yang ada kaki dan guna untuk berjalan di darat, ikan robin laut guna kaki dia untuk berjalan di dasar laut. Itulah yang dia buat bila saya masukkan dia ke dalam akuarium. Itu memang ikan paling hebat yang pernah saya tengok. Dan sekarang dia jadi haiwan peliharaan kita. Tapi korang tahu tak? Saya baru teringat. Kotak belut misteri tu tengah dalam perjalanan. Dan sepatutnya sampai bila-bila masa dia lagi. Selepas lebih kurang sejam, akhirnya saya dapat bungkusan tu. Tapi bila saya buka, saya perasan bag tu dah pecah. Maksudnya, apa saja yang ada dalam ni mungkin dah tak banyak masa lagi. Dia masih hidup ke? Tak mungkin. Korang, dia masih bergerak. Gila betul kan? Dia langsung tak ada dalam bag dan tak ada air. Tapi entah macam mana dia masih hidup. Okey, jom cepat masukkan dia dalam tangki sebelum dia mati. Tapi, perlahan-lahan tapi pasti, tangki-tangki ni makin penuh. Tapi masih banyak lagi yang perlu dibuat. Saya mula beli lebih banyak lagi package dari web gelap, termasuk kotak misteri ikan alien yang berharga $500 dan kotak krustasea maut. Ya, saya tak pasti apa maksudnya, tapi haiwan yang mereka kata mungkin ada dalam ni nampak gila, jadi saya terpaksa beli juga. Baiklah korang, dah seminggu berlalu dan saya dah terima kedua-dua package tu.
Semua makhluk laut yang kita beli setakat ni semuanya sihat, tapi sekarang masa untuk tengok apa yang kita akan tambah dalam koleksi. Oh, tak sangka, saya rasa ini ikan sebelah korang. Benda tu memang besar gila. Itu memang ikan alien, tapi saya rasa ia tak berbaloi dengan harga $500. Jadi saya harap ada sesuatu lagi dalam kotak ni yang lebih gila. Okey, kita ada seekor lagi ikan. Sekurang-kurangnya saya rasa itu ikan. Ia memang nampak macam kayu, tapi ia bergerak. Oh, rasa pelik betul. Apa benda ni sebenarnya? Ya, jadi itu satu lagi ikan misteri yang saya tak pernah tengok sebelum ni. Kalau anda tahu apa benda ni, komen di bawah. Tapi kita masih ada 2 ekor ikan lagi dalam kotak ni dan nampaknya inilah yang paling gila antara semuanya. Aduh, beg ni berat betul korang. Ini memang ikan yang lebih besar. Tunggu sekejap, saya rasa saya tahu apa benda tu korang. Yang ini dipanggil Ramora dan ada sesuatu yang sangat istimewa tentang ikan ni. Pada mulanya, ikan ni nampak biasa saja, tapi sebenarnya mereka gunakan kepala mereka di sini untuk melekat pada jerung dan mereka akan ikut jerung ke mana saja. Dan bila jerung makan sesuatu, ikan ni akan makan semua sisa makanan tu. Memang hebat. Saya pun tak tahu yang kita boleh pelihara ikan ni sebagai haiwan peliharaan. Kita akan masukkan dia ke dalam akuarium. Tapi sebelum tu, ada sesuatu yang saya memang nak cuba. Jom tengok kalau dia boleh melekat pada lengan saya. Alamak, seram betul ni. Wah, tak sangka. Tengok tu. Saya tak percaya. Dia betul-betul melekat pada lengan saya sekarang. Ya Allah, rasa pelik sangat. Masa saya keluarkan beg terakhir, saya perasan ada sesuatu di dalamnya. Dan apapun benda tu, memang tak normal. Wah, tengok yang ni korang. Itu ikan ke tu? Saya tahu saya pesan kotak misteri ikan alien, tapi saya tak sangka akan dapat sesuatu yang sebegini gila. Korang, dari mana diorang dapat ikan-ikan ni? Saya tak pernah tengok benda macam ni. Ini memang ikan paling menarik yang kita pernah terima setakat ni, tapi saya rasa lepas ni mesti lagi gila. Saya rasa memang patut saya masukkan ikan ni ke dalam akuarium bersama ikan lain yang ada kaki. Dan selepas itu tiba masa untuk buka kotak seterusnya. Tapi kita kena berhati-hati. Oh, ada nota sekali. Awas, sila pakai sarung tangan setiap masa. Haiwan mungkin akan mencubit, menyengat atau menumbuk Fred. Oh, okey, bagus. Ya, terima kasih atas peringatan tu, Fred. Satu demi satu, saya buka setiap beg dengan berhati-hati. Dan sejujurnya, saya tak jumpa apa-apa yang berbahaya pun. Korang, ini cuma sekumpulan ketam yang berbeza-beza. Apa yang bahayanya tentang tu? Tapi kemudian saya nampak sebab kenapa ada banyak amaran. Ya Allah, ni udang mantis ke? Korang, saya rasa korang tak faham betapa gilanya benda ni. Dia mungkin nampak macam udang kecil biasa, tapi sebenarnya makhluk ni terkenal dengan tumbukan paling kuat dalam dunia haiwan. Kuat sangat sampai boleh pecahkan kaca akuarium korang. Oh, kejap. Ada satu lagi nota kat sini. Apa yang tertulis ni? Simpan udang mantis dalam bekas plastik setiap masa. Kalau tidak, dia akan pecahkan akuarium korang. Biar betul. Korang, ni memang gila. Okey, saya dah dapat dia. Perlahan-lahan je kawan. Aduh! Ya Allah, korang nampak tak tadi? Dia betul-betul tumbuk jari saya. Nasib baik saya sempat masukkan dia dalam bekas, lepas tu saya letak dalam akuarium. Tapi korang kena terus tengok sebab sekejap lagi ada benda gila akan berlaku. Oh, apa yang kita ada kat sini? Oh, kejap. Saya rasa saya tahu ni apa. Ini dipanggil scallop api. Dan yang paling menarik tentang makhluk ni, bila mulut dia terbuka, korang boleh nampak macam ada elektrik lalu kat situ. Memang gila apa yang sesetengah makhluk laut ni boleh buat. Macam setiap satu daripada mereka ada kuasa super sendiri. Saya tak pasti patut ke saya pegang makhluk ni. Jadi mari kita masukkan dia ke dalam akuarium. Dan sekarang tinggal satu bag je lagi dalam kotak ni. Saya rasa ini ketam pertapa, tapi dia tak ada cengkerang. Sedih betul. Saya tak pernah nampak ketam pertapa yang tak ada cengkerang sebelum ni. Tapi tahu tak, saya ada satu idea. Kalau kita ambil cengkerang ni dan letak dalam tangki yang sama dengan ketam pertapa tu, ada kemungkinan dia akan masuk ke dalamnya. Jadi itulah yang saya buat. Dan tak lama pun dia jumpa cengkerang tu dan merangkak masuk untuk jadikan ia rumah baru dia. Setakat ni kita dah beli banyak makhluk laut berbahaya dari web gelap, tapi saya rasa macam ada sesuatu yang kurang. Dan itu ialah seekor jerung. Sekarang jerung memang sangat susah nak dapat, tapi nasib baik. Baru-baru ni saya jumpa satu laman web yang jual seekor jerung. Jadi sudah tentu saya beli. Dan sekarang tiba masanya untuk buka dan tengok sama ada kita kena tipu atau tidak. Ya Allah, ini adalah barangan terbaru Bass Fishing Productions. Ya, saya minta maaf. Sebelum kita tengok sama ada kita dapat jerung tu atau tidak, saya nak beritahu korang yang kami baru lancarkan barangan terbaru. Kami ada t-shirt baru, topi baru, hoodie baru dan rekaan terbaru kami ialah logo perisai ikan ni. Saya memang suka sangat. Dan kami juga baru tambah saiz kanak-kanak untuk semua barangan. Jadi kalau korang nak tengok, pergi ke bassfishingproductions.shop atau terus je imbas kod QR di skrin korang. Tapi dengan itu semua dah selesai, jom kita tengok sama ada kita betul-betul dapat jerung ke tak. Jom. Saya memang gementar. Ya Allah, saya rasa kita dapat seekor korang anak jerung kecil. Sekejap, dia tak bergerak.
Dekat sinilah saya perasan anak jerung tu dah mati. Saya dah cuba macam-macam untuk hidupkan dia semula tapi memang dah terlambat. Jadi saya cuba hubungi penjual dan beritahu mereka tapi tak ada siapa jawab. Nampaknya kita dah kena tipu buat pertama kali dalam video ni. Dan entah berapa kali lagi benda ni akan jadi. Tapi ini takkan halang saya daripada cuba beli jerung peliharaan. Nanti dalam video ni saya akan pesan seekor lagi dan kali ni ia akan jadi lebih besar. Baiklah, senarai seterusnya yang saya jumpa ni agak berbeza sikit. Orang ini kata dia nak berpindah dan dia jual seluruh koleksi ikan dia. Dia tak nyatakan jenis ikan apa, tapi dia ada sebut ada yang sangat jarang dan juga berbahaya. Jadi kalau tahu, saya ambil risiko dan saya beli. Beberapa hari kemudian benda ni pun sampai. Ini adalah bungkusan paling besar yang pernah kami terima setakat ini. Jadi harapnya ikan-ikan tu pun besar juga. Saya buka kotak tu dan terus nampak banyak ikan kat dalam. Tapi ada satu yang betul-betul menarik perhatian saya. Ya Allah, korang tengok saiz ikan ni. Tak boleh percaya betul. Saiz dia memang lagi besar daripada tangan saya. Saya memang terkejut masa ni. Tapi saya kena cepat masukkan dia ke dalam akuarium. Sebab masih banyak ikan lagi dalam kotak tu. Ya Allah, itu ikan singa betul-betul. Inilah yang mereka maksudkan bila mereka kata salah satu ikan tu berbahaya. Ikan ni memang sangat berbisa dan yang ni memang besar. Baik, saya masukkan dia ke dalam akuarium sebelum dia sengat saya. Tak sangka masih banyak ikan lagi dalam ni. Saya memang tarik keluar ikan-ikan ni satu demi satu dan saya jumpa ikan buntal muka anjing, seekor kerapu panther besar dan seekor ikan misteri yang nampak pelik ni. Dan selepas masukkan semua ikan tu ke rumah baru mereka, tinggal seekor ikan saja lagi dalam kotak tu. Oh, dan yang ni memang paling besar antara semua. Saya rasa ini satu lagi belut zebra, tapi yang ni buat belut zebra pertama nampak macam bayi kecil je. Ya Allah, tengok saiz gigi dia. Tolong jangan gigit saya. Baiklah korang, saya rasa boleh dikatakan akuarium ni dah lengkap. Tapi sekarang keadaan akan jadi lebih gila. Sebabnya saya baru je terima 3 lagi bungkusan. Dalam setiap kotak ada satu makhluk rawak dari lautan. Dan ada lebih 200,000 spesies haiwan air masin yang berbeza. Jadi memang apa-apa saja boleh ada dalam ni. Wah, apa benda tu? Kejap, itu bukan haiwan. Itu macam tumbuhan atau sesuatu. Biar betul, saya kena tipu ke ni? Atau itu yang saya sangka? Setiap haiwan datang dengan sekeping kertas yang tulis apa bendanya. Dan bila saya baca, saya tak percaya dengan mata saya sendiri. Tapak Sulaiman Basking. Tunggu, ini tapak Sulaiman ke? Tak mungkin, tak logik, mereka tipu. Kau tahu apa? Saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana rupa tapak Sulaiman sebenar. Ini tapak Sulaiman. Yang itu memang jelas-jelas tumbuhan. Kejap, ia bergerak. Okey, mungkin itu memang tapak Sulaiman. Korang, ini memang gila. Inilah sebab saya suka video-video macam ni. Ada banyak sangat haiwan yang saya sendiri tak tahu wujud dan sekarang kita dah jadikan mereka haiwan peliharaan kita. Jadi saya rasa saya nak cari rumah untuk benda ni dan kita akan buka kotak seterusnya. Saya tak tahu macam mana benda ni boleh jadi lagi gila daripada ni. Oh ya, memang jadi lagi gila. Ada lagi satu tapak Sulaiman dalam ni korang, tapi yang ni besar gila. Aduh, tapi nampaknya dia hilang sebahagian kaki dia kat sini. Saya tak pasti macam mana boleh jadi macam tu, tapi nasib baik tapak Sulaiman boleh tumbuh balik kaki mereka. Jadi saya rasa dia akan okey. Sekarang sebab dia ni besar sangat, saya rasa cuma ada satu tempat je kita boleh letak dia. Dan itu ialah tangki besar. Nah kawan, nikmatilah rumah baru kau. Dengan 2 daripada 3 bungkusan dah dibuka dan kita cuma dapat tapak Sulaiman je, saya memang jangka akan jumpa satu lagi dalam kotak ketiga. Tapi sebaliknya, saya tak jumpa apa-apa. Tak ada apa-apa dalam yang ni korang. Macam mana boleh jadi macam tu? Tak mungkin betul ni. Kejap, apa yang tertulis kat kertas tu? Tak mungkin. Obor-obor. Ya Allah, saya memang boleh nampak mereka. Kalau korang tengok betul-betul, ada banyak obor-obor dalam ni. Mereka macam tak nampak. Korang, saya langsung tak tahu nak letak benda ni kat mana. Gurau je, saya tahu betul kat mana saya nak letak mereka. Betul tu, saya ada tangki obor-obor. Korang, saya memang dah rancang untuk setiap jenis makhluk laut untuk video ni. Dan memang bagus saya buat macam tu sebab obor-obor memang perlukan akuarium yang sangat khusus untuk hidup. Jadi saya rasa cuma tinggal satu perkara je lagi nak buat, iaitu masukkan mereka ke rumah baru mereka. Wah, memang hebat korang. Sekarang kita betul-betul ada obor-obor peliharaan. Saya tertanya-tanya apa lagi yang kita akan jumpa di dark web. Lepas tu saya jumpa satu lagi iklan di dark web dan yang ni paling gila setakat ni. Tak sangka, kotak misteri ikan pemancing. Korang, saya memang suka ikan pemancing. Mereka antara ikan kegemaran saya. Mereka adalah pemangsa serang hendap yang sangat mahir menyamar dan rupa mereka memang nampak macam datang dari angkasa lepas. Tapi laman web ni memang nampak mencurigakan sangat. Korang tahu tak, saya rasa saya nak buat juga. Saya akan beli kotak tu. Sekarang, walaupun laman web tu memang sangat mencurigakan, cuma 2 hari lepas saya buat pesanan, saya dah terima satu bungkusan. Dalam laman web tu, dia kata mungkin ada ikan pemancing yang jarang ditemui dalam mi.
Jadi saya cuma harap saya tak kena tipu. Ya Allah. Ya korang, saya rasa kita memang dapat jackpot kali ni. Kotak tu penuh dengan bag. Maksudnya kita dapat banyak ikan pemancing. Dan saya nampak ada beberapa yang paling jarang di dunia. Tapi ada satu masalah. Mereka semua dah mati. Korang, semua ikan pemancing ni dah mati. Mereka tak bergerak. Tak, kenapa jadi macam ni? Saya betul-betul kecewa masa ni. Maksud saya, semua ikan pemancing dalam kotak tu tak bergerak. Tapi lepas tu, benda ni jadi. Sekejap, korang nampak tak? Saya rasa yang ni baru je bergerak. Tolonglah beritahu saya dia masih hidup. Ya Allah, dia bergerak. Korang, saya tak percaya ni. Okey, kita kena keluarkan dia dari bag ni cepat. Dia tak ada banyak masa lagi. Saya cepat-cepat masukkan dia dalam bekas dan saya periksa semua bag sekali lagi. Dan dengan keajaiban, saya berjaya jumpa 3 lagi yang masih hidup. Nampaknya kita dapat 4 semuanya, termasuk 2 yang hijau dan 2 yang merah. Tapi malangnya, beberapa ikan pemancing yang lain tak dapat bertahan. Tapi saya rasa itulah risiko yang perlu diambil bila beli dari web gelap. Sekarang cuma tinggal satu perkara lagi untuk dibuat, iaitu masukkan mereka ke rumah baru dan beri mereka makan. Melihat mereka makan memang sangat menarik. Mereka sebenarnya akan gunakan benda kecil di kepala mereka untuk memikat ikan. Dan sebab mereka sangat pandai menyamar dengan batu-batu, ikan-ikan lain tak nampak mereka. Dan bila ikan itu cukup dekat, boom! Ikan pemancing itu menyerang, makan semuanya sekaligus. Sekarang saya boleh tengok mereka makan sepanjang hari, tapi kita masih ada banyak lagi akuarium yang perlu diisi. Dan saya baru sahaja terima 1 lagi bungkusan. Dan di dalamnya ialah ikan yang paling berbahaya setakat ini. Itu di sana ialah ikan batu, juga dikenali sebagai ikan paling berbisa di dunia. Dan ini adalah yang paling besar yang pernah saya lihat setakat ini. Satu sengatan daripada ikan ini boleh membawa maut dan saya sedang memegangnya sekarang. Baiklah, saya mungkin tidak patut buat begini. Biar saya masukkan dia ke dalam akuarium sebelum sesuatu yang buruk berlaku. Sekarang, bukan sahaja ikan ini sangat berbahaya, mereka juga pakar dalam penyamaran. Sebab itulah ratusan orang secara tidak sengaja terpijak mereka setiap tahun. Maksud saya, tengoklah itu. Ia memang nampak seperti batu. Baiklah, sekarang sudah beberapa hari berlalu dan saya baru sahaja menerima 2 lagi bungkusan. Satu ialah kotak misteri landak laut dan satu lagi ialah kotak misteri siput laut yang menyeramkan. Mari kita buka untuk lihat apa yang kita dapat. Oh wow, memang banyak bag dan semuanya adalah landak laut. Nampaknya kita dapat pelbagai spesies juga. Ada yang ungu, ada yang oranye, ada yang putih. Ini memang gila. Selepas memeriksa seluruh kotak, kami jumpa 6 ekor landak laut, termasuk beberapa yang sangat besar dan yang ini memang nampak pelik. Tunggu sekejap, saya baru teringat yang makhluk ini sangat berbisa. Dan saya sedang pegang kira-kira 10 ekor sekarang. Ini memang tak bagus. Saya berjaya letakkan mereka dengan selamat ke rumah baru mereka. Dan saya buka kotak seterusnya yang penuh dengan makhluk asing sebenar. Wah, apa benda tu korang? Saya rasa ini timun laut, tapi warnanya merah jambu. Kami pernah beli timun laut dari dark web sebelum ini, tapi warnanya biasa saja. Jadi yang ini mesti sangat jarang ditemui. Dalam bag seterusnya, saya jumpa lagi 1 timun laut merah jambu dan ia jauh lebih besar. Tapi kemudian hanya tinggal 1 bag lagi dalam kotak itu. Dan di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Ini haiwan ke korang? Ya Allah, apa yang saya sedang tengok ni? Ini memang pelik sangat korang. Kita dapat macam satu ketulan pelangi atau entah apa. Saya tak pernah tengok benda macam ni. Sejujurnya saya pun tak tahu nak buat apa dengan benda ni. Saya buat keputusan untuk letak mereka dalam air untuk tengok apa yang akan jadi. Dan selepas beberapa minit, kepala macam makhluk asing keluar dari badannya dan ia mula bergerak-gerak. Wah, korang memang menakutkan betul. Kalau korang tahu apa benda ni, komen di bawah. Tapi itu saja untuk kotak tu. Dan sekarang saya rasa dah tiba masanya untuk pesan haiwan yang jauh lebih besar. Saya jumpa satu laman web baru-baru ini yang menjual ikan raksasa dari lautan dengan harga $1,000. Jadi saya ambil peluang dan beli 2 ekor. Dan tengoklah apa yang baru sampai. Saya memang sangat gemetar. Saya betul-betul harap ada ikan jerung dalam kotak ni. Saya perlahan-lahan buka kotak tu dan malangnya saya tak nampak sebarang ikan jerung. Tapi saya nampak sesuatu yang lagi gila. Sekejap, itu belut naga ke? Ya Allah, besarnya! Korang, belut naga memang belut paling jarang dan paling mahal di dunia. Nama dia diambil sebab rupa dia memang sebiji macam naga. Dan ini memang yang paling besar saya pernah tengok. Biasanya, saya tak takut nak pegang apa-apa, tapi yang ni memang buat saya rasa gugup. Gigi dia sangat tajam dan memang terkenal dengan sifat agresif. Jadi kita kena sangat berhati-hati masa nak masukkan dia ke dalam akuarium. Macam itulah. Okey, kita dah dapat yang lebih kecil korang. Tengok gigi dia tu. Memang menakutkan. Ya Allah, dia cuba nak gigit saya. Tengok tu. Dia terus masuk ke dalam batu. Korang, akuarium ni memang sesuai untuk dia. Dalam ni ada banyak gua dan pipe untuk dia bersembunyi. Baiklah, jom kita ambil yang lebih besar pula. Macam tu. Ya Allah, tengok tu. Dia macam nak patahkan leher saya. Besar betul dia.
Walaupun menakutkan, memang cantik juga. Tapi ini masih bukan ikan jerung. Jadi saya rasa kita akan cuba sekali lagi. Okey, sekejap je sebelum kita cuba beli ikan jerung tu, saya datang sini nak tengok udang mantis tu dan ia dah hilang. Tak ada dalam bekas tu. Ya Allah, saya rasa dia tumbuk sampai berlubang bekas tu. Okey, nampaknya saya kena pergi beli bekas lain. Tapi sebelum tu, jom kita cuba beli ikan jerung tu dulu. Sepanjang saya mencari di dark web untuk keseluruhan video ni, saya asyik nampak satu laman web mi muncul yang mendakwa menjual ikan jerung. Tapi laman web mi memang sangat mencurigakan. Maksud saya, langsung tak ada gambar, tak ada maklumat. Tapi korang, saya rasa kita kena cuba juga. Kita tak ada pilihan lain. Lepas beli, saya tunggu lebih seminggu dan langsung tak ada tanda-tanda ikan jerung tu. Sejujurnya, saya dah mula hilang harapan. Tapi lepas tu, benda ni jadi. Saya baru je dapat satu bungkusan dan saya rasa inilah ikan jerung tu. Tolonglah, harap-harap ada dalam ni. Kita memang perlukan ikan jerung. Ya Allah, saya rasa kita dah dapat seekor. Korang tengok ni, tak sangka betul. Kita betul-betul dapat ikan jerung peliharaan. Saya tak percaya korang. Dan yang ni agak besar juga. Saya pun tak tahu jenis ikan jerung apa ni. Jadi kalau korang tahu, komen kat bawah. Tapi saya rasa saya dah ada tempat yang sesuai untuk dia ni. Masa saya rancang video ni, saya beli akuarium ni khas untuk seekor jerung. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita masukkan dia ke rumah baru dia. Dah masuk dah, ya Allah, nampak cantik betul dia dalam tu. Jadi korang, saya rasa siaplah bilik ikan kita. Setiap satu akuarium penuh dengan makhluk laut pelik yang kita beli dari dark web. Tapi kalau ada haiwan lain yang korang rasa patut kita beli lepas ni, komen je kat bawah dan kita akan buat bahagian kedua. Jangan lupa juga tengok merch baru di bassfishingproductions.shop. Buat masa ni, jumpa korang di video seterusnya. Assalamualaikum.